salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bika asta'inu ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Nur ya Khadi. Amanna billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta umat baginda hingga akhir zaman. Yang dihormati Ustazah Asma binti Harun, penceramah kita pada hari ini, isteri kepada pengasas arwah Ustaz Mehdi bin Hashim, Datin Zainab binti Ismaun, pengasas ataupun pengurus QQ Gemilang, dan semua para hadirin pada hari ini yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul dalam majlis ramah bersama Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun. Bagi memberkati majlis ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis kita pada hari ini sangat istimewa kerana kita akan mendengar perkongsian ilmu, nasihat dan motivasi daripada seorang pendakwah yang tidak asing lagi, iaitu Ustazah Asma binti Harun. Mudah-mudahan segala ilmu yang disampaikan nanti menjadi pedoman hidup kita. Dipersilakan Ustazah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menumpukan kita di rumahnya yang mulia ini. Alhamdulillah. Dan bersyukur juga kepada Allah sebab walaupun dalam kesibukan macam-macamlah kendurinya kan, program yang penuhnya, masing-masing nak support sana, nak support sini kan, nak support Muhyiddin, nak support majlis-majlis tempat lain, kan orang yang sama macam ni, betul tak? Kerana lebih sibuk daripada penceramah ni, yang hadir ceramah kan, ustaz ni jemput, madrasah ni jemput, masjid ni buat, betul tak? Subhanallah. Kadang jadi bergaduh lah dengan laki ni, isteri ni siapa terkuat majlis-majlis ilmu, insya-Allah. Semoga segala pengorbanan, segala susah payah dari segi masanya, tenaganya, wang ringgitnya kan, sana sini pun kita nak support, sana derma, sini derma, masya-Allah, merupakan satu perjalanan hidup kita yang sangat indah yang kita akan syukuri di akhirat kelak. Kita akan bersyukur di akhirat kelak kerana apa? Kerana kita dipilih oleh Allah untuk bekerja dengan cara begitu. Para penceramah pendakwah cara menyumbang kepada agama Allah dengan cara ni. Tapi kalau tak ada penyokong-penyokong, pendengar, penadah telinga, yang duduk ni kan, sakit pinggang tu semua ni, maka majlis ilmu kita tak boleh berjalan dengan baik, insyaAllah. Kalau kita tengok Muhyiddin buat persiapan ni, nampak beria-ria tak mereka ni? Beria, bersungguh-sungguh sebulan sebelum ni. Muhyiddin dah buat persiapan ni sebulan sebelum. Tengok pada bunga telur je lah. Ada berapa warna ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia pesan ni pada orang buat telur ni, jangan sama warna kan, lepas tu nak paling cantik, macam-macam lah. Tengok susunan kerusi, meja, apa semua, luar biasa.
muhibbin sesuai dengan namanya, iaitu pencinta. Al-muhibbin, golongan pencinta, iaitu nak mewujudkan, nak menghimpunkan para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta ni paling kurang ada 3 syarat dah. Orang yang saling mencintai, dia akan saling ingat dan saling rindu. Jadi kita rindu tak pada Nabi? Sama tak dengan rindu pada Nabi dengan rindu pada anak? Jadi mana lagi rindu? Ke anak ke kat Nabi? Hakikatnya kita diuji sebab kita jauh dengan Nabi. Tak pernah jumpa Nabi, tak pernah lihat wajah Nabi. Kalau anak tu kita rindu, duduk asrama, kita buat apa? Mula-mula telefon, lepas tu rasa tak boleh lah kena pergi jumpa. Tengok sekejap pun jadi. Jam, 2 jam, 3 jam. Dapat jumpa 15 minit, 30 minit pun berbaloi tak? Berbaloi. Kalau rindu kat cucu, pergi juga. Walaupun negeri berbeza. Masya Allah. Rindu dekat suami? Oh, tu tak rindu. Subhanallah. Syarat pertama dan syarat biasa kalau kita rindu, itu tanda kita ada cinta pada Nabi. Yang kedua, kita ada apa? Dan rindu dan ingat, kita akan ada rasa bersama. Macam mana nak ada rasa bersama dengan Nabi? Iaitu apa yang Nabi suka, kita suka. Apa yang Nabi suruh, kita buat. Apa yang Nabi benci, kita tinggalkan. Sunnah Nabi kita buat. Ada kebersamaan tu, ada persamaan. Kita bila orang yang kita sayang, contohlah suami, sayang tak kat suami? Macam tak berapa sayang. Sayang tak dekat anak? Oh, bila anak kuat sikit. Mula-mula kahwin, kita ada berbezalah makanan yang kita suka. Lama-lama kahwin, nak samalah pula. Apa yang kita suka, dia suka. Apa yang dia suka, kita suka. Betul tak? Samalah dengan warna kegemaran ke, minuman kegemaran ke, macam tu. Jadi, begitulah kita, bila dengan Nabi, rasa cinta kita adalah apa yang Nabi suka, kita suka. Apa yang Nabi tak suka pun kita tak suka, itu tanda cinta. Dan yang ketiga, tanda kita mencintai Nabi adalah berkorban. Ibu-ibu, hadir majlis ilmu, banyak pengorbanan. Sebab yang lebih best adalah duduk rumah. Betul tak? Hari ni daripada pukul 2.30 dah datang, pukul 2 dah datang, lepas tu sampai malam ni. Uish, kalau kat rumah boleh buat apa? Dah habis dah beberapa drama, beberapa movie, golek-golek, makan kacang, main pokok, main binatang. Sebenarnya memang lebih ringan, lebih mudah, lebih seronok di rumah berbanding kita keluar ke majlis ilmu. Malam ni mungkin pukul 10, pukul 11. Semalam pun saya keluar rumah daripada pukul 7 sampai balik rumah pukul 12. Ada ceramah pagi, sambung lagi petang, lepas tu sambung di Jenderami kan. Sambung di Jenderami sampai habis dan pukul 12 lah. Masya Allah. Jadi, kalaulah bukan ada rasa cinta, sebab cinta ni memang beri kuasa. Sebab itu bila cucu balik cuti sekolah hari tu, nenek tu jadi muda 10 tahun. Kan masak, gagah. Bila dah balik anak cucu sakit urat itu ini, kembali semula tua. Lepas tu tak masak dah seminggu. Dah penat dah masak. Sebab kuasa cinta. Cinta ni memang. Bila orang yang kita cinta, kita sanggup berkorban. Cinta perlu pembuktian. Ingat, kebersamaan dan pengorbanan. Mudah-mudahan bukti cinta kita kepada Nabi diterima oleh Allah. Bila di akhirat kelak, bila kita ditanya, apakah bukti kamu mencintai Rasulullah? Sebab kan Nabi sebut, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Ada berapa orang sahabat Nabi dianggap gila? Bukanlah gila yang dimaksudkan orang yang betul-betul hilang akal tu. Tetapi betapa gilanya dia, betapa bersungguhnya dia nak mengikuti Nabi dalam semua perkara. Cara Nabi duduk, cara Nabi bercakap, cara Nabi pandang, cara Nabi makan.
sampaikan sahabat-sahabat Nabi ni, apa yang mereka tak boleh tengok, mereka akan korek daripada isteri Nabi. Kebanyakan sahabat Nabi suka tanya isteri Nabi, Nabi macam mana kat rumah? Nabi buat apa kat rumah? Nabi bila malam buat apa? Nabi sekian-sekian. Nak korek sebab tak boleh tengok. Yang lain-lain mereka perhati dan mereka cuba buat macam Nabi. Nak copy apa yang Nabi buat. Betapa besarnya kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kita ni kadang cara bangun tidur pun kita tak ikut Nabi. Cara tidur pun tak ikut Nabi. Tidur dengan telefon sekarang. Telefon jatuh atas muka. Oh, terkejut. Sambung lagi tengok. Sebab tengah tengok video pasangan pengantin baru tengah sweet-sweet tu. Kan? Yang ada dekat London apa kat mana-mana ikut tu. Oh, sekarang sampai sini kan. Tengok-tengok video lepas satu-satu video keluar. Tidur dengan telefon. Padahal Nabi dah wasiatkan kita tidur dengan apa? Pertama, wuduk. Kita dah malas dah nak ambil wuduk. Dah kering-kering nak sentuh air, dah malas. Maksudnya sebelum wuduk, sebelum tidur ambil wuduk kan. Lepas tu baca apa? Ayatul Kursi masa baring. Lepas tu 3 kul. 3 kali. Bukan sekali. Keluarlah 3 kali Al-Falaq, 3 kali Anas, 3 kali. Hembus kat tangan, sapu seluruh badan. Itu pun kita susah nak buat. Padahal 2 minit je. Lepas tu, baca apa lagi? Ya, zikir Fatimah. Subhanallah 3 kali. Alhamdulillah 3 kali. Lepas tu Allahu Akbar 34 kali. Padahal apa yang kita buat tu untuk diri kita, bukan orang lain yang dapat. Betul tak? Kita cara tidur pun tak ikut Nabi. Cara bangun tidur tak ikut Nabi. Masuk tandas tak ikut Nabi. Keluar tandas tak ikut Nabi. Cara pakai pakaian tak ikut Nabi. Mula tangan kanan dulu. Bila nak buka, kiri dulu. Sedangkan orang yang paling dekat dengan Nabi saat hidup di dunia dan paling dekat di masyarakat lah, orang yang paling banyak ikut sunnah Nabi. Lepas tu kita cakap kita cintakan Nabi. Betul ke kita cintakan Nabi? Betul ke kita rindukan Nabi? Subhanallah. Bahkan para saintis buat kajian, hampir semua sunnah-sunnah Nabi kalau kita buat beri manfaat. Dari sudut zahir, dari sudut mental, dari sudut emosi, dari sudut rohani. Memang beri manfaat untuk keseluruhan. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah. Saya nak ucap terima kasih setinggi-tingginya kepada Pertubuhan Kebajikan Al-Muhibbin. Pertubuhan Kebajikan Al-Muhibbin Melaka. Terima kasih kepada Ustazah Wahidah. Ustazah Wahidah binti Ismail, MC tadi. Ahli Jawatankuasa Muhibbin dan juga isteri kepada pengerusi. Pengerusi ke board of director, saya tak jelas kedudukan suami. Yang saya tahu suami beliau adalah pengerusi. Kan? Orang nombor 1, orang nombor 2 lah di Muhibbin ini. Masya Allah. Beliau adalah merupakan menantu. Betul kan? Ustazah Wahidah tu. Menantu kepada Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Minhad bin Hashim, pengasas Pertubuhan Kebajikan Al-Muhibbin. Subhanallah. Yang mana sekarang diteruskan dari segi pengisian menguruskan tempat ini yang istimewa ni Al-Muhibbin ini oleh Al-Fadhil Ustaz Hadi bin Minhad. Subhanallah. Terima kasih juga kepada kumpulan qasidah yang diberi nama Pelajar Pertubuhan Kebajikan Al-Muhibbin di kalangan pelajar. Terima kasih kepada Puan Hajah Abiah binti Abdul Rahman, bonda kepada Al-Fadhil Ustaz Hadi dan juga adalah isteri tercinta kepada Tuan Guru Haji Minhad. Subhanallah. Terima kasih Datin Zainab binti Ismaun, pengurus pentadbir QQ Kemilang, Ustazah Hajah Misiah binti Haji Anwar. Yang dihormati para guru, para alim ulama, para ustazah, ibu-ibu sekalian, warisan ahli Jawatankuasa Pertubuhan Kebajikan Al-Muhibbin, muslimin muslimat yang hadir secara live pada petang ini. Masya Allah. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey. Macam mana dah? Okey. Subah. Okey. Tajuk saya ini, tajuk ceramah kita petang ini ialah garis masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ibu-ibu boleh dengar tak ceramah ni? Macam berada di alam lain je ni. Sebab baru lepas makan tengah hari kan, ceramah waktu tengah hari memang mencabar. Saya pun rasa nak baca doa tidur juga ni. Macam mana? Boleh teruskan ni? Saya selalu alih duduk depan ni, perasan tak? Selama ni saya ada je dekat sesi depan. Okay. Subhanallah. Tajuk ceramah ni berkaitan dengan garis masa kehidupan Nabi. Jadi, saya akan sebut dulu sepintas lalu daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat. Secara umum saja apa yang berlaku. Subhanallah. Nabi lahir pada tahun Gajah. Betul kan? Kenapa namanya tahun Gajah? Sebab berlaku peristiwa. Boleh tak jawab-jawab juga? Biar dua hala ya. Kalau tak jawab tu, saya tanya. Saya tunjuk. Tolong jawab. InsyaAllah. Bila sebut pasal sirah ni ibu-ibu, sebelum tu boleh tak semua senyum sekejap? Senyum paling manis, boleh tak? Macam ada yang macam muka ketat je nak marah, saya pun takut nak ceramah. Macam ni dia tengok. Mungkin mukanya dilahirkan ketat kan? Padahal dia tak marah, tapi macam marah. Betul kan? Ada orang memang muka dia senyum, marah pun macam senyum. Gitu. 1, 2, 3, senyum semua. Barulah saya rasa lega. InsyaAllah. Boleh terus ya? Boleh ya? InsyaAllah. Okey, musimat. Nabi lahir pada tahun Gajah. Kerana ketika itu belum ada tahun hijrah. Jadi, bila tak ada tahun hijrah, apa peristiwa besar yang berlaku pada tahun itu, itulah nama tahun tu. Macam kita kan ada dah nama tahun. Tapi ketika itu belum ada lagi tahun tu. Tarikh tu. Kita sebut apa? Takwim tu. Tarikh. Ini tarikh apa bulan? Ini berapa bulan? Tak ada lagi. Jadi nak ingat tarikh kelahiran Nabi, Nabi lahir lebih kurang dalam 50 ataupun 56 hari selepas peristiwa bergajah tu. Tahu peristiwa bergajah tu kan? Abrahah ni adalah Gabeno Yaman. Dia rampasan kuasa, bukan hanya nak rampas kuasa di Mekah, iaitu nak menguasai tempat berkumpul dan ramainya manusia ketika itu bagi tumpuan dari sudut ekonominya ke Mekah, dari sudut tempat ibadatnya di Mekah. Jadi, dia punya plan untuk jadikan Yaman sebagai pusat ekonomi, pusat tumpuan untuk Jazirah Arab. Untuk negara-negara Arab, semenanjung Arab. Arab kan besar. Jadi, untuk plan tersebut, dia buat kajian. Manusia ni berkumpul di satu tempat untuk tarik kepada ekonomi yang ada kaitan dengan tarikan ibadah. Jadi ketika itu Kaabah penuh dengan apa? Berhala. Dalam luar berhala. Tetapi kerana Kaabah itu memang sudah ada kepercayaan sangat kuat daripada 1000 tahun bahawa Kaabah itu memang rumah suci. Rumah suci Tuhan. Walaupun sebelum itu, dan kalau kita tengok sejarah pun ibu-ibu, Kaabah ni dibina oleh siapa? Ada yang sebut Nabi Ibrahim lagi. Subhanallah, Kaabah ini adalah rumah ibadat Allah. Ini daripada pandangan yang kuat juga, sudah pun ada di muka bumi sebelum Nabi Adam AS. Sebab dunia dan bumi ini sudah lama diciptakan. Sebelum itu jin dan para malaikat sudah mendiami bumi. Selepas sekian lama Allah berfirman kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah berfirman, wa iz qala rabbuka, apabila Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin memilih manusia, menciptakan manusia dan manusia itu akan dijadikan khalifah yang akan memimpin, yang akan memakmurkan, yang akan jadi tuan di muka bumi. Lalu para malaikat berkata, kenapa ya Allah engkau mahu menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan kami wa nahnu nusabbihu, kami ini sentiasa menyucikanmu, wa nahnu nusabbihu, kami sentiasa bertasbih kepadamu, wa nusabbihu bihamdika, kami selalu memujimu,
Wa nuqaddisu lak, kami selalu menyucikanmu, tak pernah mensyirikanmu. Kenapa ya Allah? Kenapa tak pilih kami, para malaikat? Sedangkan sentiasa taat, takkan buat maksiat, takkan buat kerosakan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat sebut, sedangkan manusia itu akan melakukan kerosakan dan akan menumpahkan darah. Tapi kenapa Allah nak pilih manusia? Dan pendapat kedua mengatakan Kaabah itu di Muttalib. Abdul Muttalib ni siapa? Atuk Nabi. Siapa Abdul Muttalib ketika itu? Penjaga Kaabah. Atuk Nabi jaga Kaabah. Atuk Nabi lah pemimpin Mekah ketika itu, penjaga Kaabah. Dalam perjalanan tentera Abrahah ni menuju ke Kaabah Mekah ni, dia buat kejahatan yang banyak. Dia rampas, dia nampak ada apa, ladang unta, dia rampas unta. Dia nampak ada ladang kambing, dia rampas kambing. Antara yang dirampas adalah unta dan kambing yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib upah ada orang jaga dekat lembah tertentu, dirampasnya. Berita tu sampai juga kepada Abdul Muttalib. Kemudian bila Abdul Muttalib dengar tentera daripada Yaman yang dipimpin oleh Abrahah ni, 80,000 banyak ni, lalu beliau berkata, sesungguhnya Kaabah itu adalah pemiliknya, ada pemiliknya. Maka pemiliknya lah yang akan menjaga Kaabah. Sesungguhnya aku dan kita semua tak akan mampu berhadapan dengan tentera Yaman. Kemudian Abdul Muttalib, dia pun naik unta ataupun naik kuda menuju ke tempat rehat. Biasalah Yaman dengan Mekah memang jauh. Lebih kurang dalam 1000 km kot. Boleh cari tak jarak tu? Saya tak pasti. Mungkin dalam 1000 km ataupun 800 km macam tu, jauh. Jadi dalam perjalanan memang mereka akan berhenti rehat, buka kemah. Biasa kita tengok cerita-cerita kan. Jadi Abdul Muttalib ni dia bergerak menuju ke tempat perhentian, lalu pergi jumpa dengan Abrahah. Lepas tu Abrahah, dia tu raja kan, bukan boleh jumpa terus. Jadi adalah pembantu-pembantu dia tanya, apa tujuan kamu datang? Aku nak bercakap dengan Abrahah. Berani atuk Nabi SAW. Pergi seorang-seorang je. Abdul Muttalib. Bila berhadapan dengan Abrahah, 1119 km. Dekat 1200 km, 1100 km. Jauh lah. Kalau naik flight, mungkin 6 jam kot. Lebih kurang. Ni 1000 km ni. 1000 km. Bukan 6 jam. Bukan. Lebih kurang dalam 3 jam lah. Boleh sampai. Okey. Subhanallah. Muslimat sekalian. Boleh dengar tak lagi cerita ni? Macam muka tu macam tak excited je. Macam tak berapa menarik je. Buat-buat macam menarik. Okey. Subhanallah. Berapa banyak berkumpul sebelah situ kan? Dia pekat pintu. Nak keluar pun senang. Baru sampai. InsyaAllah. Boleh ya? Sebenarnya kat depan ni kan dia banyak kosong kan? Boleh tak rapat-rapat? Yang tengah, yang depan ni okey dah. Yang barisan kedua rapat sikit. Supaya orang duduk kat pintu depan tu. Yang kat pintu tu. Dek, ke depan. Ke depan. Puan ke depan. Rapat-rapatkan ke depan. Nanti yang duduk dekat dengan pintu. Tengok yang dekat pintu buat gini kat saya. Okey, rapat lagi. Jangan segan untuk rapat. Dek, rapat lagi. Kosong lagi tu kat depan. Kosong lagi. Subhanallah. Supaya yang dekat dengan pintu boleh masuk. Yang duduk dekat pintu boleh masuk. Buat baris baru kat belakang. Tak. Yang depan ni okey dah. Yang depan ni jangan bergerak. Yang kedua sahaja. Tak apa. Dia adik tu tak apa dah. Okey, rapat. Saya nampak lagi kosong. Puan, barisan ketiga pun ada kosong lagi dengan barisan depan. Okey, kita kena kesian dekat orang duduk bucu-bucu dekat pintu sana supaya boleh masuk. Okey ya. Gitu. Barulah comel. Okey. Jemput duduk. Subhanallah. Okey. Okey, Alhamdulillah. TikTok kita kena pen ke dek? Sebab ni TikTok.
Okey. Tadi restrict tu. Okey. Tak apa. Subhanallah. Subhanallah. Okey. Muslimat sekalian, saya sambung ya. Mana-mana yang berdiri boleh duduk ya. Saya susah hati tengok orang berdiri. Okey, mana-mana yang berdiri boleh duduk. Okey. Okey, masya-Allah. Okey. Kita sambung. Lepas tu Abdul Muttalib dapat jumpa Abrahah berdepan. Lalu Abdul Muttalib ditanya, "Apa tujuan kamu datang?" Lalu Abdul Muttalib jawab, "Saya nak minta unta dan kambing saya yang kamu rampas." Lepas tu Abrahah pun tanya, "Saya sangkakan kamu nak supaya saya berhenti untuk menuju ke Kaabah untuk runtuhkan Kaabah. Tapi rupanya kamu datang sebagai penjaga Kaabah, datang sebab nak minta balik unta dengan kambing." Kita pun mungkin ingat Abdul Muttalib nak pergi jumpa Abrahah supaya berhenti teruskan perjalanan nak runtuhkan Kaabah. Betul kan? Lalu Abdul Muttalib jawab begini, "Sesungguhnya Kaabah itu ada pemiliknya. Maka pemiliknya pasti akan menjaganya. Sedangkan unta dan kambing itu milik aku. Aku akan menjaganya. Aku memintanya kembali." Abraham macam gelak lah, macam seronok lah. Macam menganggap bahawa Abdul Muttalib dan penduduk Mekah ni penakut, pengecut dan sebagainya. Hanya cintakan kepada lembu, kambing, unta je. Hanya nak mempertahankan harta je, harta masing-masing je. Kemudian Abdul Muttalib dapat bawa balik unta kambing dia tu. Bila tiba saat dah makin dekat Abrahah dengan Kaabah ni, tentera 80,000 ni, maka Abdul Muttalib pun berkata kepada penduduk Mekah, "Kosongkan segera kawasan sekitar Kaabah ini. Dan marilah kita berlindung ke bukit-bukit. Pergi jauh sikit daripada Kaabah." Lalu ada orang yang menentang, ada orang tak puas hati. "Wahai Abdul Muttalib, kenapa kita tak berada di barisan untuk mempertahankan Kaabah? Kita jadi benteng. Kenapa nak mengalah? Kenapa kita tak nak jaga Kaabah sekian-sekian?" Lalu Abdul Muttalib pun ulang lagi, "Yakinlah bahawa Kaabah ini ada pemiliknya, maka pemiliknya akan menjaganya. Kita tak akan mampu berhadapan dengan kekuatan dan ramainya tentera Yaman ini." Lalu mereka pun pergilah semua keluar jauh sikit daripada Kaabah, berada di bukit-bukit. Setelah makin hampir, maka kita tahu dalam surah Al-Fil. Macam mana surah Al-Fil? Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana, tidakkah engkau Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu mengetahui bagaimana Allah memperlakukan terhadap tentera bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan perancangan jahat mereka keadaan yang rugi dan juga dalam keadaan kebingungan. Tadlil, kebingungan. Kucak-kacir. Mulai mereka dah cantik dah ni. Dengan bergajahnya, dengan berkudanya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan ia telah menghantarkan kepada mereka satu rombongan burung yang berpasukan, yang kita panggil ababil. Sebenarnya bukan nama burung tu ababil. Ababil tu bermaksud satu rombongan pasukan burung, yang mana ketika itu Abdul Muttalib dan juga penduduk Mekah daripada jauh nampak seperti awan hitam yang bergerak. Rupanya rombongan burung, sekawan burung yang besar.
kawanan burung yang besar. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melontarkan mereka dengan batu yang dibakar keras ataupun digambarkan dengan batu daripada neraka yang telah dibakar keras, batu berapi. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah mereka hancur berkecai seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kalau kita tengok daun, kalau dimakan ulat macam mana? Dia berlubang-berlubang. Begitulah tubuh badan tentera Al-Braha dan juga binatang-binatang. Bila kena batu tu jadi berlubang. Jatuh atas dada, berlubang dada. Batu tu tembusi badan. Jatuh atas kepala, berlubang sampai ke bawah. Ibaratnya begitu. Dan Abraha dia boleh selamatkan diri dia. Dia seorang je. Bila berlaku, dia nampak huru-hara tu. Dia terus mungkin pecut dengan kuda. Dia sempat sampai ke Yaman. Tapi dia mati dengan keadaan yang sangat dahsyat. Sangat teruk. Sebab dia kena dah serpihan tu. Tapi boleh bertahan. Untuk menunjukkan kepada rakyat dia, kepada orang-orang di bawah dia. Biar semua rakyat dia, orang yang di bawah dia, walaupun dia tu memang kejam, melihat sendiri bagaimana dahsyatnya kematian Abraha tersebut. Allahu Akbar. Muslimat sekalian, semalam kan, saya tengok ada hamba Allah ni, dia buat satu video, dan video tu, tajuk dia memang mengundang fitnah betul. Kepada saya lah, bukan kepada siapa. Sebab beliau buat tajuk, saya ni membacakan hadis palsu. Padahal dalam kuliah, dalam kes tu, saya tak baca pun. Bukannya saya membaca hadis palsu, bukan saya menyebarkan hadis palsu. Tapi sebab dia nak tarik supaya video tu naik tinggi kan. Jadi dia buat headline tu, tajuk tu mengundang fitnah. Saya memang tak respon, saya memang tak ni. Tetapi daripada tengok tajuk tu, tengok kepada ramainya yang komen pun kutuk-kutuk maki saya, mengata dan sebagainya. Sebab kadang-kadang orang tengok tajuk, tapi orang tak dengar. Subhanallah. Saya teringat pesan guru. Seorang guru ni, dia kata, Ustazah, kalau kena fitnah, kena apa? Kadang-kadang tidak menjawab itu lebih baik. Walaupun nampak buruk, bacalah surah Al-Fil banyak-banyak kali. Itulah yang saya buat. Sebab, kadang-kadang ada orang, kalaulah untuk kebaikan, caranya bukan begitu. Kalaupun benar, ya, saya mesti ada buat salah. Kita semua ada buat salah. Kadang orang sangka buruk pada kita kan, dan sangkaan buruk tu dia jadi fitnah, bertukar jadi fitnah dan orang percaya. Kita mesti ada orang tak suka. Bukan penjamah, pendakwah aja. Ibu-ibu pun sama, betul kan? Kadang sampai berita, ipar mengata ke, mertua ke, jiran ke, kawan-kawan ke, kan? Betul tak? Padahal kita bukan maksudkan begitu, kita bukan buat begitu. Tapi kalau betul ada orang yang merancang satu kejahatan, plan dan dia buat, dia bukan tak buat, dia buat. Dia sanggup buat, dia sanggup buat begitu begini. Ulanglah baca surah Al-Fil. Kalau kita tengok masuk surah Al-Fil ni, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah beri kita peringatan. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memperlakukan kepada tentera bergajah yang merancang untuk meruntuhkan Kaabah? Maksudnya peristiwa itu sebenarnya untuk jadi pengajaran kepada kehidupan kita. Sedangkan tentera Abraha tu sampai 80,000 menurut satu riwayat. Banyak riwayat lah. Dia rancang punya plan tu memang hebat. Tapi Allah ingatkan kita. Kamu tengoklah perancangan. Kalau berlaku apa-apa kehidupan kita dalam bentuk fitnah dan sebagainya, ataupun perancangan untuk memburukkan nama ke apa ke, kamu tengok kepada apa yang berlaku kepada tentera bergajah. Apa yang Allah, kemampuan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kamu melihat bagaimana Allah memporak-perandakan perancangan mereka? Bagaimana Allah menggagalkan perancangan mereka? Dengan Allah mengutuskan burung. Burung binatang kecil. Kalau nak dibanding gajah tu sangat besar. Kalaulah tak dilihat burung tu bawa batu tu, tentera bergajah tak heran pun. Alah burung je, apa sangatlah burung. Betul kan? Dibanding gajah, dibanding berkuda, dibanding semua tu. Subhanallah. Jadi, kita bukan niat keburukan ataupun sekurang-kurangnya Allah mengujar kacirkan perancangan jahat
orang yang ingin melakukan kejahatan kepada kita, perancangan dia tu tidak menjadi. Boleh jadi dia balik semula kepada dirinya. Dia nak supaya kita down ke, supaya kita rasa macam-macam lah, supaya kita berhenti buat dakwah ke, supaya kita berhenti sekian-sekian. Subhanallah. Tapi mudah-mudahan dengan kita membaca, minta petunjuk Allah, kalau kita salah kita mengaku dan kita betulkan. Saya dah buat dah pun, bertulis pengakuan dan beri penjelasan dan permohonan maaf, tapi tetap juga nak disambung dan ditambah lagi dengan tajuk yang boleh menimbulkan fitnah dan kebencian orang. Jadi apa yang kita mampu buat, berdoalah. Sebab memang tak guna berdebat. Bahkan Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di dalam keadaan yang benar, maka Allah berikan dia syurga di pinggir, rumah di pinggir syurga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia salah. Sebab kadang orang salah pun dia nak bukan pertahankan kebenaran, dia nak beri penjelasan juga walaupun dia salah. Dengarlah penjelasan. Macam kes-kes di mahkamah lah, orang dikandang bersalah pun diberi peluang untuk beri penjelasan untuk pembelaan. Betul kan? Kenapa dia salah, kenapa dia buat salah, apa rentetan sampai dia buat salah tu, dia buat jenayah tu, apa punca-punca. Nabi kata, siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia buat salah, Allah bina baginya rumah di pinggir syurga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia benar, dia betul, dia boleh je pertahankan, tapi tahu kalau pertahankan juga jadi makin buruk, orang tak nak mengalah, orang tak nak terima. Allah membina baginya rumah ataupun istana di syurga yang tertinggi. Kita orang perempuan kadang-kadang kalau berdebat bergaduh dengan lelaki memang tak nak kalah. Tak nak kalah. Walaupun bila tengah bergaduh-gaduh tu rasa juga bersalah tu. Tapi kadang-kadang tu bagi je lah suami menang. Asyik nak menang je. Boleh jadi memang kita salah ibu-ibu. Dan tak ada pun kita rugi apa-apa. Orang yang tak nak berdebat, orang yang mengalah, nampak kalah. Tapi dia menang mungkin dunia dan akhirat. Subhanallah. Okey. Ini baru cerita kelahiran. Sekarang pukul berapa? Jam tu 3.20. Betul tak? 3.20. Jam pukul berapa? Oh, 3.37. Okey. Jadi jam tu dia lambat 20 minit. Kan? Bukan lambat 20 minit. Lambat 40 minit. Okay. 15.20. Lambat 20 minit. Okay. Sekarang pukul 3.37. Saya ni duduk tengok jam tu. Saya kata, lambat pula. Macam dah lama ceramah. Saya kena berhenti pukul 4. Jadi, sekarang pukul 3.37. Ada lebih kurang dalam 23 minit lagi. Baru cerita kelahiran ni. Kalau nak cerita garis masa kehidupan Nabi, memang seminggu. Jadi, kita sambung ni seminggu kuliah ni. Okey, itu zaman kelahiran Nabi SAW. Kemudian, Nabi lahir lebih kurang dalam 56 hari, ada kata 50 hari, kurang 2 bulan lah. Selepas peristiwa hijrah, selepas peristiwa bergajah. Okey. Subhanallah, ringkasnya, ini dah lompong juga ni tim ya. Dia ada peristiwa yang berlaku pada tahun pertama Nabi umur 1 tahun ketika dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Ada berapa peristiwa berlaku garis masa ni. Kemudian bila umur Nabi dikembalikan kepada bonda Nabi Sayyidatina Khadijah, umur berapa? Kemudian Nabi mula-mula disusukan oleh sebelum Halimatus Sa'diyah disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah. Tu saya kata ni dia kena numbering dan banyak lompong ni. Masya Allah. Lepas tu Halimatus Sa'diyah. Lepas tu dikembalikan kepada bonda Nabi SAW. Dan kita tahu ayah Nabi meninggal ketika Nabi dalam kandungan ibu. Kemudian pada umur 6 tahun ibu baginda iaitu Aminah binti Abdul Wahab wafat di Abwa. Jadi Nabi menjadi yatim piatu dan dijaga oleh datuknya iaitu Abdul Muttalib. Kemudian pada umur 8 tahun, 6 tahun ibu meninggal, dijaga 2 tahun, umur 8 tahun siapa pula meninggal? Abdul Muttalib. Kemudian apabila Abdul Muttalib meninggal, siapa jaga?
Abu Talib, iaitu adik kepada Abdullah, bapa Nabi. Abu Talib ni ada ramai anak. Salah seorang anaknya adalah Saidina Ali. Dan dalam tempoh dibesarkan di rumah Abu Talib, memang dalam keadaan yang dhaif. Abu Talib ini orang susah, anak ramai. Subhanallah. Dan Abu Talib selalu perasan bahawa Nabi tidur dalam keadaan kelaparan. Nabi daripada kecil suka mengalah dan suka mendahulukan orang lain. Apabila makanan tak cukup, Nabi memang takkan berebut. Tengok sepupu dia berebut, seolahnya Nabi faham dia adalah anak saudara, bukanlah anak kandung. Seolahnya menumpanglah. Bayangkan umur 6 tahun ya. Duduk dengan bapa saudara, dengan sepupu-sepupu. Jadi setiap kali ada makanan yang sikit, makanan tu habis dengan sepupu-sepupu je. Dan Nabi selalu tidur dalam keadaan yang kelaparan. Dan bila Abu Talib perasan sikap Nabi yang suka mendahulukan orang lain sejak kecil. Sejak kecil, biarlah dia lapar, biarlah sepupu dia dapat makan. Bukan dia walaupun kanak-kanak pergi berebut juga dengan sepupu. Bukan Abu Talib tak jaga. Tak, Abu Talib baru perasan. Bila perhati-perhati, ya Allah, Muhammad ni selalu mengalah. Dia sanggup dia tak makan, biar sepupu makan. Akhirnya Abu Talib memang sentiasa panggil dia dan simpan makanan khusus untuk Nabi. Barulah Nabi makan. Subhanallah. Dalam proses Nabi SAW membesar, ketika zaman tersebut memang hiburan sangat banyak, terutamanya dalam kenduri kahwin. Kan, berapa hari pesta akan diadakan. Pesta nyanyiannya, pesta joget-jogetnya, bukannya sekali masa kenduri tu je. Kalau tuan-puan tengok cara kenduri orang Arab kalau kahwin memang dahsyat. Memang dahsyat. Sampai sekarang. Kita kenduri setengah hari tu lah kan, ataupun satu hari lah. Mula pukul 12, pukul 11 makan, habislah sebelum asar, betul? Lepas tu, setengah daripada kita ada karaoke masa kenduri tu. Ibu-ibu suka ke pergi majlis nikah, majlis kenduri kahwin, ada karaoke nyanyi-nyanyi, suka pergi? Bukan, memang kena pergi, suka tak suka orang dah jemput. Tapi suka ke suasana macam tu? Ke boleh terima? Okey je, nak happy-happy hari kahwin, nak apa salahnya? Bukan selalu. Sebenarnya hiburan ni bukan tak selalu, memang selalu hari-hari hiburan. Itu budaya masyarakat Arab Jahiliyah. Saya ada ada ramailah kenalan yang memang duduk lahir di Mekah, orang Melayu kita. Bila pergi Mekah Madinah, kita pergi rumah-rumah orang Malaysia kita yang lahir kat Mekah, dekat Madinah. Lepas tu kita dengarlah mereka cerita. Bila umur dia dah 30 lebih, kita tanya kenapa Ustaz belum kahwin. Dia kata bukan senang Ustazah nak nikah. Dekat tanah Arab ni bukan senang. Saya kata kahwinlah sama-sama orang Melayu kita, kan ramai, memang ramai sesama orang Melayu lahir orang perempuan. Dia kata orang Melayu kita duduk sini sama ada orang Melayu Thailand ke, Melayu Indonesia ke, Melayu Malaysia ke, terikut-ikut dengan budaya Arab. Mas kahwin paling kurang 50,000. Tak kerja ke tak apa, itu paling murah. 50,000. Tak belajar tinggi ke tak apa ke, memang itu paling kurang 50,000. Kenduri kahwin bukannya sekejap, kadang berhari-hari. Belum lagi hantaran emas yang nilainya lebih daripada 50,000 apa. Kerana tempat-tempat begitu, begini, persalinan, dia kata sangat mahal, sebab tu kami tak kahwin-kahwin. Saya kata takkanlah orang kita pun terikut-ikut. Ya, terikut-ikut. Cuma akhir-akhir ni dia kurang sikit dalam hantaran tu, 30,000 macam tu, 20,000. Saya kata kurang. Ya Allah. Belanja kenduri sangat dahsyat. Dia kata memang kena kerja semua. Macam semua hidup pun belum tentu. Tak pun berhutang ke apa ke, sangat dahsyat. Memang perkahwinan tu menjadi satu benda yang sangat sukar. Benda sangat susah. Akhirnya maksiatlah yang berleluasa. Okay. Kita punya, bukan kaedah, jadi kebiasaan. Kenduri kahwin lepas tu ada karaoke sebab kita ada PA system tu kan. Kalau dapat yang Islamik, dia pasang nasyid, dia pasang selawat. Alhamdulillah. Tapi dapat yang sebaliknya, mak pun tak jaga, bahkan mertua pun tak pesan, serah dia anak, lepas tu dah nyanyi-nyanyi, lepas tu dah adalah sepupu sepapat apa ambil mic menyanyi juga, jadi karaoke.
majlis nikah yang asalnya satu sunat muakkad yang sangat dituntut dibuat, sehingga kan kalau dijemput majlis nikah, maka jadi wajib untuk kita terima kecuali ada keuzuran yang sepatutnya datangkan keberkatan dan pahala, tapi mendatangkan maksiat dan mendatangkan kemurkaan Allah. Kata nak bina masjid, masjid tak boleh dibina dalam maksiat. Tak boleh. Di tanah haram ke, tanah curi ke, tak boleh. Jadi tolonglah mak-mak. Mak-mak ada kuasa. Bila anak-anak nikah tu sebut dah berapa perkara. Mak nak pesan baju yang kamu nak tempah nanti jangan ketat melekat. Tudung masa hari nikah tu kena tutup dada. Pasal make up pula mak nak pesan jangan berlebih-lebih tabarus macam apa. Lepas tu bila hari nikah tu jangan nak salam semua orang sebab nak meraihkan. Mana yang halal salam, salam. Sekian-sekian. Kemudian jangan sampai tak semayang sebab sayang make up. Lepas tu nak jemput PA sister semua tu boleh. Tapi nasyid selawat biar mendatangkan berkat bukan kemurkaan Allah. Sebab kesan dia tu bukan hari tu je. Bimbang kesan daripada permulaan awal nikah dengan maksiat, dengan mengundang kemurkaan Allah, boleh bagi kesan kepada selepas itu. Dalam tempoh perkahwinan. Saya sebenarnya nak cerita, pada zaman Arab Jahiliyah, antara medan maksiat adalah kenduri kahwin. Bila kenduri kahwin tu macam-macam lah. Tarian, menari, apa semua dibuat itu ini. Dan Nabi pun sebenarnya waktu zaman kecil, zaman remaja, biasalah Abu Talib bawa lah anak-anak sekali Nabi pergi kenduri. Buat pesta sampai malam, sampai lewat malam. Nabi pun dibawa pergi. Nabi pun ikut. Nabi pun macam remaja lain. Nak juga hadir pesta-pesta. Tapi setiap kali Nabi hadir ke pesta, setiap kali itu Allah beri Nabi rasa mengantuk. Bila Nabi mengantuk, Nabi memang akan tidur. Dan pernah Nabi tertidur, sampailah tengah hari baru sedar. Maksudnya dah panas zaman matahari, mungkin waktu duha, barulah sedar. Punyalah Allah tidurkan Nabi, punyalah lena. Jangan tanya, Nabi tak semayang ke? Masa tu belum turun lagi syariat semayang. Ini ketika Nabi kecil, kanak-kanak ni. Dan Nabi pernah berapa kali, bukan sekali. Maksudnya pesta tu banyak. Pergi, Allah tidurkan Nabi. Maksudnya Nabi tak pernah dikotorkan dengan pesta, dengan muzik, dengan tari menari. Allah jaga mata Nabi, Allah jaga telinga Nabi daripada melihat pergaulan bebas tari menari dan juga mendengar benda-benda yang maksiat. Subhanallah. Okey. Kemudian pada umur 12 tahun. Dia terus pergi umur 12 tahun ni. Umur 12 tahun, ikut Nabi, ikut Abu Talib pergi ke Syam untuk berniaga. Lepas tu tak jadi. Tengah jalan, jumpa satu pendeta yang bernama Buhairah. Buhairah kata, sebab Buhairah ni nampak daripada jauh ada awan yang bergerak. Lepas tu berhenti, bergerak. Lepas tu berhenti. Lepas tu bila nampak dah makin dekat awan tu, rupanya awan tu sedang menaungi satu kumpulan rombongan berniaga. Kemudian Abu Talib ni, dia letak Nabi di bawah pokok kan. Sebab apa, yang lain semua orang dewasa. Nabi Muhammad je remaja baru umur 12 tahun tapi bawa rombongan. Jadi soalannya budak-budak tu jauh sikit lah. Ni orang tua ni nak berkumpul, nak bercakap, nak bincang-bincang. Jadi masa tu lah baru nampak awan tu betul-betul duduk di bawah Nabi SAW. Kemudian Buhairah ni panggil lah Abu Talib. Siapa tu? Itu anak saudaraku. Dia siapa? Oh, dia mak ayah dia dah meninggal. Ceritalah ni. Mak meninggal umur 6 tahun, ayah meninggal masa dalam kandungan, bla 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 bla. Bila Buhairah dengar, Buhairah kata, bawa pulang anak saudaramu kerana dialah yang diceritakan dalam kitab-kitab terdahulu. Sebab Buhairah ni adalah pendeta. Pendetanya adalah ahli kitab yang masih menjaga kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang tidak diubah. Jadi dalam semua kitab kan dah cerita ciri-ciri umat akhir, ciri-ciri Nabi akhir zaman. Okey, terima kasih. Semua kitab kan dah cerita ciri-ciri Nabi akhir zaman ni. Jadi, bila dia dah tengok tu, dah nampak tu, dah tahu tu, jadi teruslah Buhairah ni suruh bawa balik. Bahaya kalau pergi ke Syam. Sebab memang ramai di kalangan Bani Israel, ramai sangat di kalangan musyrik menanti-nanti kelahiran Nabi akhir zaman ni. Untuk mereka bunuh kalau bukan lahir di kalangan Bani Israel. Begitu.
Jadi itu yang berlaku pada umur 12 tahun. Kemudian pada umur 15 tahun, Nabi turut terlibat dalam perang Fijar. Subhanallah, Nabi terlibat dengan perang daripada umur 15 tahun, tingkatan 3. Peringkat awal Nabi kutip panah, anak panah dikumpulkan bagi kepada tentera. Tapi selepas itu Nabi sendiri yang terlibat dalam perang sebagai ahli perang lah, sebagai tentera. Peperangan Fijar ni berlaku hampir setiap tahun. Dia sebenarnya nama Fijar ini, dia datang daripada satu kematian. Pihak ni dibunuh daripada kumpulan ni, daripada kabilah ni dibunuh secara kejam. Kemudian berlaku peperangan untuk mempertahankan hak masing-masing, macam itulah. Jadi Nabi berada di pihak yang benar, di kumpulan yang benar. Jadi bayangkan Nabi daripada remaja dah terlibat perang. Kita berani tak nak suruh anak kita umur 15 tahun pergi perang? Memang tak beranilah. Bukan anak, bapa anak pun tak berani nak hantar. Kan? Memang tak ada kemahiran nak memanah, tak pandai berpedang pun tak pandai. Kita tengok pedang pun dah seram. Pedang tu kan tajam. Kalau buka tu, jangan buka, biarlah dalam sarung. Maksudnya seram kita tengok. Nabi ni daripada kecil diajar berniaga, mengembala kambing, jaga kambing. Siapa pernah jaga kambing? Siapa pernah pelihara kambing? Bukannya tepuk-tepuk kambing, jumpa kambing. Memang pelihara daripada lahir sampai besar. Kalau tak sabar, tak kuat, tak boleh pelihara kambing. Dia ada perangai merajuk, dia ada perangai keras, dia ada perangai itu dia. Kan? Nak jaga dia, emosi dia memang. Nak kena belai, dia nak perhatiannya. Bukan semata-mata senang. Nak disiplinkan dia. Disiplinkan ya. Ialah waktu meragut bila waktu sekian-sekian. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya semua para Nabi mengembala kambing. Sebab daripada mengembala kambing itu boleh membentuk akhlak. Jadi seorang yang penyabar, seorang yang disiplin, seorang yang tekun. Lepas tu mengurus najis kambing tu, boleh buat kerja-kerja kotor, merendahkan diri, merendahkan hati. Subhanallah. Bolehlah pelihara kambing kat rumah Subhanallah. Jadi Allah mendidik dan membentuk para Nabi ni daripada kecil. Bukan Nabi Muhammad saja dengan mengembala kambing. Kemudian pada umur 25 tahun kita tahu Nabi berniaga ke Syam, membawa dagangan Sayyidatina Khadijah. Kemudian menikah dengan Sayyidatina Khadijah. Dikurniakan anak Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah. Subhanallah, semuanya wafat pada waktu kecil. Ada juga waktu yang sudah besar. Tetapi akhirnya yang tinggal adalah Sayyidatina Fatimah sahaja. Masya Allah. Kalau kita tengok pada usia 30 tahun Nabi hidup sebagai seorang pedagang. Nabi tu berniaga. Kehidupan baginda dengan pelbagai Pada umur 35 tahun berlakulah banjir besar di Mekah yang merosakkan Kaabah. Kemudian Kaabah runtuh. Kemudian Kaabah dibina kembali. Yang berlaku peristiwa pasal berkait dengan Hajarul Aswad. Kan? Bila dah dibina, kemudian bergaduhlah kabilah-kabilah ni. Mereka bergaduh pasal siapakah orang yang paling berhak, pemimpin mana yang paling berhak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad. Hajar tu batu, Aswad tu hitam. Dalam hadis yang sahih, batu tu asalnya putih, macam putih susu. Putih bersih, putih bercahaya. Nabi bersabda, batu Hajarul Aswad itu asalnya putih susu, putih bercahaya. Subhanallah. Kalau dapat jumpa sumber hadis tu ya. Namun kerana dosa-dosa anak Adam, maksudnya manusia. Dosa-dosa anak Adam, dosa-dosa manusia lah yang mencium kan sekian-sekian, menukarkan batu yang putih bersih itu, dan batu itu daripada syurga kan, kepada hitam pekat. Siapa pernah cium batu Hajarul Aswad ni? Ada berapa orang pernah? Dia angkat gitu-gitu je kan. Subhanallah. Saya pun pernah. Ini hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Al-Hajarul Aswad diturunkan dari syurga. Warna lebih putih daripada putihnya susu. Lebih putih pada putih susu. Kalau kita tengok susu tu memang putih. Macam adik ni pakai tudung putih kan. Adik ni seorang pakai tudung putih. Cuba tengok keliling, tak ada. Belakang tu putih juga, ada bunga-bunga. Bayangkan Hajarul Aswad asalnya lebih putih daripada putih ni.
Tak tahulah putih macam mana. Lepas tu jadi hitam macam jubah adik ni pakai. Masya Allah. Subhanallah. Nabi bersabda, Al-Hajarul Aswad diturunkan dari syurga. Warna lebih putih daripada putihnya susu, tetapi dia dihitamkan oleh sebab dosa-dosa anak Adam. Masya Allah. Sama macam hadis yang saya sebut tadi tu. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Jadi itu sejarahnya. Okey, bila Hajarul Aswad tu bergaduh ni macam nak perang ni, sebab orang Arab memang suka berperang. Kalau berebut telaga pun mereka perang sampai membunuh. Berebut laluan je, berebut laluan. Ini jalan kabilah aku. Sebab berebut laluan pun mereka boleh perang. Memang perang tu benda biasa. Soalannya kalau nak dapat sesuatu, jalannya perang. Nak pertahankan sesuatu, jalannya perang. Jadi, sebab dah bina Kaabah sama-sama, senang. Bolehlah buat sama-sama. Tapi bila nak angkat batu Hajarul Aswad ni, mereka boleh bergaduh sampai nak berperang. Akhirnya mereka buat keputusan apa? Kita semua tunggu esok siapakah orang pertama yang akan masuk ke dalam kawasan Kaabah. Siapa orang pertama yang akan dah tidur, siapa orang pertama. Mungkin pukul 3 pagi, mungkin pukul 2 pagi yang akan masuk ke kawasan Kaabah. Mereka tunggu-tunggu, yang masuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi ketika ini umur 30 tahun. Mereka bila tengok Nabi Muhammad yang masuk, mereka semua setuju. Kalau Muhammad semua setuju. Sebab Nabi Muhammad daripada kecil memang tak hadir majlis maksiat. Kalau hadir Allah tidurkan. Diberi gelaran Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang semua orang sayang, semua orang suka. Orang yang masyhur dengan sifat-sifat yang baik, semua orang kagum, tak pernah sakiti hati orang, ringan tulang, suka membantu orang. Jadi bila Nabi masuk, semua setuju. Tapi Nabi sangat bijak, Allah beri ilham. Nabi hamparkan kain yang ada 4 bucu, lalu Nabi jemput kepada setiap ketua kabilah untuk angkat batu Hajar Aswad sama-sama. Jadi semua kabilah diraihkan. Semua kabilah ni angkatlah. Kalau ada berapa kabilah angkat ujung-ujung kain, semua kabilah diangkat, dapat semua hak masing-masing, angkat. Dan bila sampai dekat bucu yang nak diletakkan, Nabi lah yang meletakkan. Subhanallah. Jadi ada kesan bekas tangan Nabi pada Hajarul Aswad tu ibu-ibu. Subhanallah. Lepas tu Nabi umur 40 tahun. Tajuk saya ni kan garis kenabian. Sekarang pukul 3.57, ada 3 minit lagi. Ada 3 minit lagi ibu-ibu. Saya kena berhenti pukul 4. Sebab memang betul-betul pukul 4 kena berhenti kan. Tak boleh lebih langsung. 4-5 minit pun tak boleh. Asar pukul berapa? Asar awal kan 4.10, 4.11 ni. Sebab tu tak boleh lebih. Sebab nak tarawih, nak apa semua. Lepas tu para tetamu-tetamu yang VIP pun dah ramai yang sampai. Ya, muslimat memang kita kena keluar. Saya insya-Allah akan ada sampai habis majlis hari ni. Jadi habis nanti tu janganlah bekerja nak ambil gambar. Ya, subhanallah, sebab ada masa ya sampai malam insya-Allah. Sebab kita kena bekerja, solatlah. Okey. Muslimat sekalian, saya kena laju-laju dah. Pada umur 40 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Kemudian dakwah secara sembunyi selama 3 tahun. Umur 40, 41, 42, 43. Kemudian pada umur 46 Nabi SAW kan dakwah di Mekah. Umur 46 Sayyidina Umar masuk Islam sekian-sekian. Lepas tu umur 50 tahun terus. Banyak lompong, minta maaf ya. Sebenarnya banyak, setiap tahun tu ada berlaku peristiwa penting. Masa tahun pertama kenabian apa berlaku, tahun kedua kenabian apa berlaku, tahun ketiga kenabian, tahun keempat, tahun kelima, tahun enam, tahun ketujuh. Ada tahun Nabi dengan para sahabat semua diboikot dan sebagainya. Pas umur 50 tahun duka cita kematian Sayyidatina Khadijah, kematian Abu Talib. Kemudian berlaku Isra' Mi'raj. Lepas tu hijrah. Kemudian tahun Nabi SAW bernikah dengan Aisyah. Kemudian tahun-tahun sekian perang Badar pada tahun umur 54 tahun. Umur 55 tahun perang Uhud. Umur 57 perang Khandaq. Umur 58 perjanjian Hudaybiyah. Umur Nabi 59 tahun pembukaan Khaybar. Umur 60 tahun Fatuh Mekah. Umur Nabi 61 tahun iaitu 9 Hijrah adanya perang Tabuk. Kemudian tahun ini
Okey, kemudian umur 62 tahun haji wada, haji perpisahan. Kemudian umur 63 tahun Nabi wafat pada hari yang sama iaitu hari Isnin, pada tarikh yang sama Nabi lahir iaitu 12 Rabiul Awal. Jadi kita menyambut kelahiran Nabi pada 12 Rabiul Awal, sebenarnya kita juga menyambut tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita bersyukur dan bergembira dengan tarikh kelahiran Nabi, itu juga adalah tarikh duka cita umat Islam, iaitu tarikh kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada tahun 12 Rabiul Awal 10 Hijrah. 10 Hijrah ya. 63 tahun 10 tahun selepas hijrah. Nabi hidup di Mekah 53 tahun dan Nabi hidup di Madinah 10 tahun. Kan masa umur Nabi 53 tahun berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Lama Nabi hidup di Mekah. Lahir, remaja, nikah kahwin, anak-anak semua lahir di Mekah. Isteri tercinta juga dimakamkan di Al-Ma'la, iaitu perkuburan umat Islam di Mekah. Masya Allah. Kemudian Nabi wafat di Madinah. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan muslimin muslimat, itulah dia. Habis dah masa kita pukul 4:01 dah. Itulah dia secara umum. Kalau nak pergi kepada satu-satu plot kisah, memang panjang. Sekurang-kurangnya kita dah nampak secara umum daripada sejak Nabi lahir sampailah Nabi wafat, apa yang berlaku. Cantiknya ibu-ibu di pasaran sekarang ada banyak sangat buku. Cari je tajuk garis kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun Nabi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampailah ada cerita setiap tahun tu. Hebat, subhanallah. Mungkin adalah lompong sikit tahun, cerita secara umum sahaja. Semoga dengan apa yang kita kongsikan tentang sedikit sirah Nabi, yang mana para ulama mengatakan kami mengajarkan anak kami dengan tentang ilmu sirah Nabi sama macam kami ajar anak kami mengaji, belajar Quran. Kita ngajar anak kita atau cucu kita ngajar Quran macam mana? Bersungguh, betul? Ngajar tu sampai patahlah hanger tu. Sampai biru lah peha anak tu. Maksud bukanlah nak suruh mengajar, nak zalimi anak, nak kata bersungguhnya. Dan kita akan pastikan anak kita tu boleh baca Quran. Tapi zaman sekarang, ibu bapa tak mengajar anak sirah. Al-Quran ajar. Tak mampu ngajar sebab tak tahan sabar, hantar kat ustaz, betul? Tetapi bab sirah kita tak bersungguh. Namun para alim ulama mengatakan, memberitahu kita ni kena ajar anak tentang sirah ni, macam ajar anak bagaimana pandai ngaji. Soalnya ibu-ibu, nenek-nenek ni, kalau betul kita nak mencintai Nabi, nak suruh anak cucu ni mencintai Nabi, kalau cucu balik rumah kena tanya soalan. Nabi lahir bila? Nabi pergi ke Mekah umur berapa? Nabi jadi Nabi umur berapa? Takut terbalik ya, cucu tanya nenek tak dijawab. Subhanallah. Dan kalau betul kita ni mencintai Nabi, wajib kat rumah kita ada kitab sirah. Dan memang kena baca. Perubahan yang kita boleh dapat daripada ceramah bukanlah perubahan, tindakan yang kita kena buat daripada ceramah petang ini ialah, kalau tak ada kitab sirah, beli. Jangan cakap beli takut tak baca, membazir. Jangan sebut begitu. Kita suka beralasan kalau melibatkan hal agama. Tapi kalau bab makan, tak apa, makan sampai habis gantung pun tak apa. Kalau beli beg, beli kasut, habis gantung pun tak apa. Tapi kalau bab beli buku, macam-macam alasan. Kalau betul mencintai Nabi, wajib kat rumah umat Islam ada buku sirah. Kemudian belajarlah membaca. Kita takkan boleh mencintai Nabi kalau kita tak tahu sirah Nabi, kita tak tahu pengorbanan Nabi, kita tak tahu apa yang Nabi buat. Subhanallah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf salah dan silap. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jazak. Ucapkan kepada Ustazah Asma bin Harun. Dan kemudian kita kongsian sedikit ilmu untuk kita menjadi panduan kita lah, untuk kita di masa hari kita. Jadi saya tamatkan ceramah kita Ustazah Asma Harun pada petang ini.
dan kita akan melakukan majlis kita selepas solat pada asar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, muslimat, jangan lupa untuk kita berinfak dan bersedekah ya ke dalam tabung. Nampak tabung tu bergerak tu kan? Ada orang berdebar tengok tabung, haraplah tak lalu kat depan. Ya kan? Ada orang tak perasan tabung tu tadi mana besar juga. Marilah sama-sama kita menyumbang kepada Al-Muhibbin yang begitu banyak menyuburkan majlis-majlis ilmu dan menyuburkan hati umat Islam untuk sentiasa istiqamah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bumi Muhibbin ini banyak mengumpulkan para alim ulama. Kita akan tengok sebentar nanti ramainya alim ulama daripada dalam negara dan luar negara. Jadi kalau kita nak tengok satu tempat itu berkat atau tidak, apabila ramainya Allah menyampaikan alim ulama boleh sampai ke situ. Ada salah seorang alim ulama yang akan menyampaikan tausiah. Semalam saya dengar cerita, minta maaf sikit je. Ada hamba Allah perempuan, dia kata Ustazah Habib ni, saya tak sebut nama Habib mana sebab ramai Habib dia jadi. Dia kata pukul 3 pagi, tapi Habib ni dah tua, dah berusia sangat dah. Pukul 3 pagi dia dah bangun dah. Ini yang bercerita orang terdekat. Dan mesti solat berjemaah mesti di masjid. Walaupun dia sakit macam mana, dia uzur macam mana, kalau soalannya aksiden pun, macam mana dia terjatuh ke, dia apa ke, dia tetapkan solat di masjid. Jadi bukan senang nak jumpa orang istiqamah solatnya di masjid dan bangun setiap malam untuk tahajud dan sebagainya. Jadi sebab itu apabila satu bumi tanah itu ramainya alim ulama boleh sampai, sebab bukan semua orang jemput alim ulama ni setuju untuk pergi ya. Asal orang jemput je pergi tak. Jadi mereka dengan masa, dengan tenaga, dengan terhad, tapi bila Allah izinkan, Allah pemudahkan untuk dia sampai, hati dia terbuka untuk terima jemputan dan sebagainya, Allah pemudahkan, maka bumi itu maksudnya diberi tanda-tanda adanya keberkatan. Ni bumi, tanah Al-Muhibbin ni. Jadi sama-samalah kita menyumbang dan menginfak dan mewakarkan harta kita, sangatlah berbaloi untuk dunia dan akhirat kita. Masa kita sedekah tu niatlah supaya Allah buka pintu rezeki kita, Allah jemput haji, umrah, Allah ampunkan dosa kita. Sedekah tu boleh niat macam-macam supaya Allah jadi zuriat keturunan kita soleh dan solehah dan sebagainya. Maksudnya tak perlu ragu-ragu kita nak berinfak di sini, sebab mereka ini adalah orang-orang yang diyakini, orang-orang yang soleh, yang akan memperjalankan infak kita tu dengan cara yang benar, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.